Rupanya tak susah pun nak jadi wanita syurga kalau tahu caranya. Aku dulu ingat isteri aku okey. Dia bangun awal pagi, urus anak, pergi kerja, balik rumah masih sambung urus keluarga macam biasa. Tapi lama-lama, aku nampak sesuatu yang berubah. Dia makin cepat penat, muka dia tetap senyum, tapi mata dia letih. Balik kerja, badan macam ada, tapi emosi dia dah kosong. Malam-malam dia cepat stres, cepat diam, cepat terasa. Sampai satu malam, dia duduk hujung katil dan cakap perlahan, "Sayang, penat sangat." Masa tu baru aku faham. Rupanya wanita berkerjaya ni bukan lemah. Cuma dia terlalu lama simpan penat, burn out dan stres seorang diri. Aku mula cari ikhtiar. Aku baca pasal Ratu Bidani. Dalam tu ada herba wanita terpilih dan phytonutrien semula jadi yang bantu sokong badan wanita dari dalam. Terutama bila badan dah penat, emosi tak stabil dan tenaga makin drop. Bila dia mula amal perlahan-lahan, aku nampak beza. Pagi dia nampak lebih segar. Mood dia makin okey. Balik kerja tak adalah terus flat macam dulu. Dan malam, baru aku rasa aku dapat balik isteri aku yang lembut, tenang dan ada tenaga. Baru aku sedar, nak jadi wanita syurga ni bukan kena jadi sempurna. Tapi kena tahu cara jaga diri, jaga tenaga dan jaga kewanitaan sebelum diri sendiri hilang dalam penat. Kalau awak pun wanita berkerjaya yang selalu penat, burn out dan stres, tekan link di bawah sekarang. Ada promosi barang sampai baru bayar.